Peniaga ni biasa, kadang-kadang masuk, kadang-kadang kering. Time masuk, belanja pun besar. Bila time kering, otak ni ligat macam mana fikir cara nak survive. Lepas tu, okey balik. Dan ulang lagi cycle yang sama. Satu benda je yang buat peniaga ni tak kaya-kaya walaupun bisnes jalan. Sebab keuntungan tak diurus dengan baik. Semua duit yang masuk dalam bisnes keluar balik untuk belanja bisnes. Nak tahu tak beza peniaga biasa dengan peniaga yang akhirnya kaya raya? Mereka yang kaya raya simpan sebahagian keuntungan ke tempat yang selamat. Dan salah satunya adalah emas. Peniaga ni, kalau saya nak ajak simpan RM100 sebulan, ramai kata susah. Padahal sebenarnya RM100 tu adalah satu potensi yang besar bagi seorang peniaga. Kalau boleh buat 100 sebulan, kemungkinan besar boleh jadi 100 seminggu. Mungkin boleh jadi 100 sehari. Malah tak mustahil boleh jadi RM100 sejam. Itulah potensi untuk seorang peniaga. Tapi semua tu bermula dengan langkah kecil hari ini. Boleh mulakan dengan simpan RM100. Boleh latih diri untuk membina tabiat menyimpan. Simpan untuk diri sendiri dan masa depan. Yang penting, tuan-puan kena mulakan hari ini. Buka akaun Gap percuma. Dan saya akan bantu tuan-puan untuk menabung sampai capai matlamat masing-masing. Kita jangan tunggu sampai masuk baru nak simpan, sebab masa kering emas ni lah yang akan selamatkan kita. Jom kita mulakan simpan RM100 hari ini. DM saya untuk saya tunjukkan caranya.